Assalamualaikum kak. Salam. Ada apa ni kak? Patin tempoyak. Patin tempoyak. Bagi saya satu set. Boleh? Ekor kepala badan? Bagi kepala lah. Kepala Yang ni boleh? Boleh. Ini dia kira macam mana ni kak? Yang ni satu set 18. Kalau lauk sahaja 16. Ni patin dari mana kak? Temelur. Temelur. Okay kak, untuk patin tempoyak ni ada pilihan apa ni? Ada ekor, Okey. ada badan Okey. dengan kepala. Harga semua sama je, RM16 untuk seketul. Kuah boleh refill? Boleh? Okay, banyak mana pun tak apa. Tak kisah, sebanyak mana pun boleh. Yang ni patin tempoyak set kita RM18. RM18. Hari ni kita nak cuba AR patin tempoyak. Specialnya kat sini dia orang punya patin tempoyak dengan tilapia goreng. Kita try dia punya patin tempoyak dulu. Selain patin tempoyak, kita ada tilapia juga, tilapia goreng. Macam tilapia goreng ni kita ikut saiz tau. Ada yang besar, ada yang kecil. Goreng apa tu kak? Yang ni goreng apa? Kunyit. Oh, benih. Oh, rendam kejap je. Dah siap kak? Okey, dah siap. Okay, garing cantik Tilapia goreng. Alright. Yang ni set tilapia. Okay. Set tilapia ada nasi dengan kuah ikan patin. Lepas tu kita bagi sambal merah dengan sambal kicap juga. Okay, pedas kak? Ikut pada cili jugalah. Nasi, Okay. ada timun, salad. Apa nak salad ke? Boleh salad sikit. Kuah tempoyak ni lah. Betul. Kita akan bagi sekali. Alright. Ni berapa ni kak yang ni? Yang ni satu set ni RM20. Tilapia goreng ada sambal merah dengan sambal kicap. Patin tempoyak dia fresh, lembut, tak hanyut. And dia punya kuah tempoyak tu boleh rasa original Temelur. Tilapia goreng dia garing, digoreng panas-panas. Yang bila makan dengan sambal kicap tu memang sedap. Sini buka setiap hari Isnin sampai Sabtu. Daripada jam 5 petang sampai habis. Kali ni sampai pukul 11 malam lah. Ini apa special je kak? Patin tempoyak. Patin tempoyak original Temelur. Alright. Harga untuk patin tempoyak kita kira satu set untuk RM18. Tilapia goreng RM20 satu set. Tepi dari mana kak? Daripada Pahang, daripada Mak Mentua. Daripada 2014 sampai sekarang. So 10 tahun lah. Abang boleh waste AI ikan patin masak tempoyak Jalan Genting Kelang, Setapak.